Hey, what's up guys? Korang dah balik daripada supermarket ke? Jom kita pergi lagi sekali untuk beli roti mantau and cicah dengan buttermilk sauce ni sangat sedap. Okay, first ambil 4 ulas bawang putih, 3 cili padi kita chop. Lepas tu kita tumis dengan 1 sudu butter. Tumis tak perlu lama sangat, tunggu dia layu sikit saja. And dia masukkan 2 tangkai daun kari. Kacang tumis lagi. Lepas tu kita tambahkan setengah tin susu cair. And then kita masukkan sikit cube pati ayam. Jangan banyak sangat tau, nanti dia terlebih masin. Tambah setengah susu pekat manis dengan 2 keping cheese. Lepas tu pergi supermarket cari ni roti mantau mini ni dekat bahagian frozen. Dia macam marshmallow tapi ni bukan marshmallow. Aku risau dah salah beli nanti. Roti mantau cari kat bahagian frozen, goreng sampai golden brown macam ni. And sedia untuk dihidang. Nampak dia punya plating cantik, just nice bawa dalam tray ni. And boleh makan panas-panas. Cicas pula. Cicah dengan buttermilk sauce kita. Yang ni senang saja. Yang mana yang muda-muda Gen Z kat rumah yang saya tak nak resipi susah. Ni paling simple lah ni. Boleh buat and hidang makan dengan family nanti. Selamat mencuba. Dia simple je, cicak kuah macam ni je. Tapi rasa dia sangatlah ngam together. Bismillah. Berpeluh aku punya spek.